Sebab dalam kerajaan sekarang ni, abang besar dia dah bersuara. Betul tuan-tuan? Abang besar dia siapa? DAP. DAP ni yang suruh Azam Baki sekarang ni turun. Betul? So saya nak cakap pada Tan Sri Azam Baki, yang mula-mula bawa cerita awak ni dulu siapa? Pembangkang ke atau PH tuan-tuan? PH Dulu PH. So sekarang ni saya rasa yang nak kenakan dia ni ataupun nak suruh dia berundur ni pun PH lah juga. Betul tak? Dulu masa awal-awal keluar cerita saham ni, yang guling-guling tengah jalan, dulu siapa tuan-tuan? PKR. Betul tak? Dan masa pertandingan timbalan Presiden PKR dulu, tuan-tuan ingat? Siapa yang janji kalau dia menang timbalan Presiden PKR, dia nak jumpa bapa dia, Perdana Menteri, cerita pasal Azam Baki? Siapa tuan-tuan? Nurul Izzah. Timbalan Presiden PKR. Lepas dia menang timbalan Presiden PKR, dia ada bincang tak dengan bapa dia pasal Azam Baki, tuan-tuan rasa? Saya tak tahu tuan-tuan, dia bincang ke tak? Tapi dia nak buat jawatan kuasa lah dan sebagainya. Sekarang ni Anwar Ibrahim dah kena pressure pasal Azam Baki ni. Sebab kalau Azam Baki tak turun, tuan-tuan rasa siapa yang kena turun? Anwar kena turun, betul? Kalau Azam Baki ni tak turun, kalau Azam Baki ni tak letak jawatan, atau kalau Azam Baki ni tidak diambil tindakan, rakyat akan hukum siapa tuan-tuan? Anwar. So tuan-tuan rasa Anwar nak kena ke dia bagi orang lain kena tuan-tuan? Dia bagi orang lain kena lah. So sebab itu saya nak cakap kepada Tan Sri Azam Baki, saya rasa awak dah nak kena ni. Anwar itu hari cakap, dia kata buat apa nak pecat Azam Baki, dia buat kerja. Tuan-tuan boleh percaya ke tuan-tuan? Saya nak cakap pada Tan Sri Azam Baki, tak usah percayalah Anwar Ibrahim. Kita ni semua percaya ke tak Anwar Ibrahim tuan-tuan? Tak percaya. Dia cakap aja, dia nak pertahan kamu Azam Baki. Esok kamu bangun tidur, sedar-sedar tiba-tiba kamu kena serbu, kena tangkap. Macam mana? Kalau begitu, betul tak? So sebab itu, sebelum saya cerita pasal benda perkara kedua, saya nak cakap pada Tan Sri Azam Baki, sebelum awak kena game oleh ahli-ahli politik macam Anwar Ibrahim ni, baik awak ambil tindakan sekarang. Daripada dia lempar awak di bawah bas, baik awak buat keputusan betul-betul. Satgi awak kena main nanti. So saya tahu, saya mungkinlah barangkali Tan Sri Azam Baki ni dia lama dalam SPRM, betul tuan-tuan? So dia simpan banyak fail, betul? Dia simpan banyak fail. So bila dia simpan banyak fail, banyaklah ahli politik takut, betul tak? Tapi kalau lepas dia kena buang, baru dia nak buka fail itu, apa jadi tuan-tuan? Hilanglah kredibiliti dia, betul? Esok dia bangun pagi, katakanlah jawatan kuasa ini mendapati bahawa Tan Sri Azam Baki ini salah, katakan. So Anwar Ibrahim nak cantas Azam Baki ni. Lepas itu bila awak didapati bersalah, selepas itu baru awak nak buka fail, nak kata orang ini tak betul, orang ini tak betul. Time tu dia ada kredibiliti lagi ke tidak tuan-tuan? Tak ada dah. Tan Sri Azam, sebelum awak kena buang, awak tak nak buka fail, awak tak nak buka cerita. Tapi lepas awak kena buang, baru awak cerita pasal simpulan-simpulan, pasal Anwar Ibrahim ke, pasal kawan dia ke, pasal apa. Time tu boleh pakai ke tidak tuan-tuan? Tak boleh pakai. Orang cakap awak berdendam, awak buat ini sebab awak kena buang, dia akan cakap begitu. So nasihat saya kepada Azam Baki adalah, kalau nak londe-melonde orang dalam kerajaan ni tuan-tuan, londe bila tuan-tuan? Londe sekarang ni Tan Sri Azam, betul tak? Setuju tak tuan-tuan? Buka semua cerita, barulah awak ada kredibiliti, barulah awak dapat kepercayaan balik daripada rakyat, betul? Sekarang ini orang tengok SPRM ini, dan awak sebagai ketua pesuruhjaya SPRM pun orang rasa macam mana tuan-tuan?
Macam mana ni? Apa hal pula dia ada saham ni? Betul ke tidak saham ni? Betul tak? Kita ada was-was. Lepas itu kalau awak dah kena pecat, dah kena gantung bahawa nak buka cerita, awak dah tak ada kredibiliti. Tapi kalau awak nak kembalikan keyakinan rakyat, buka cerita tu sekarang. Setuju tak tuan-tuan? Kalau awak buka cerita sekarang, ini kalau awak ada file lah. Saya rasa awak ada file, saya tak tahu. Tuan-tuan rasa dia ada file ke tak ada file? Dia ada banyak file tuan-tuan. Kalau Tan Sri Azam kamu nak buka file dia orang ni, buka sekarang. So kalau kamu buka sekarang, dia pun tak berani nak pecat kamu, betul? Tuan-tuan bayangkan, puan-puan bayangkan. Sekarang jawatan kuasa tu siasat dia. Esok dia buka fail berkenaan dengan ahli-ahli politik dalam kerajaan ini. Baru betul, betul tak? Sebelum ni kita tengok asyik yang kena siasat apa tuan-tuan? Ahli-ahli politik pembangkang. Tiba-tiba satu persatu Tan Sri Azam Baki buka fail bagi siasat ahli-ahli politik dalam kerajaan dan kawan-kawan dia ni tuan-tuan. Baru betul, betul tak? Rakyat sokong ke tak SPRM lepas tu tuan-tuan? Sokong balik lah. Dan lepas itu berani tak Anwar nak pecat dia? Tak berani lah. Anwar takkan berani pecat dia. Sebab kalau anda pecat dia pasal buka kes-kes ini, yang ada dakwaan mengatakan SPRM banyak kes ni tertangguh lah, apalah, dilambat-lambatkan. Tadi keluar cerita, betul tak? Sampai SPRM terpaksa menjawab, tiba-tiba kes ni ada pula, jadi pula, cepat pula. Dia buka. Anwar berani tak pecat Azam Baki? Tak berani. So nasihat saya, dan saya percaya tuan-tuan pun nak nasihat pada Azam Baki, betul tuan-tuan? Ya, betul. Kalau nak buka cerita, buka bila tuan-tuan? Buka sekarang, Tan Sri Azam. Apa lagi? What have you